Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazir Wasim bin Muhammad Syafiq, bersekolah di SK Gua Lobak, pelajar tahun 4 beta. Membaca buku adalah aktiviti kegemaran saya di waktu lapang. Di antara banyak buku yang saya baca, ada sebuah buku yang menjadi kegemaran saya, iaitu yang bertajuk Azab Kaum yang Dimurkai Allah. Buku ini bersaiz kecil sahaja, tetapi banyak manfaatnya. Selepas saya perlahi membacanya, buku ini ditulis oleh Asrul Adli dan diterbitkan oleh Ana Muslim dan mempunyai 78 halaman muka surat. Saya membelinya dengan harga RM12 saja. Buku ini mengisahkan tentang beberapa kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kezaliman dan kekufuran mereka, seperti dalam yang diceritakan dalam Al-Quran. Watak-watak dalam komik ini seperti Setia Junior, Pembimbing Bermanja, mengenali kisah-kisah kaum yang dibinasakan oleh Fir'aun, seperti Fir'aun, kaum Nabi Lut dan lain-lain. Melalui penceritaan yang santai tetapi penuh pengajaran. Kekuatan yang pembaca dapat dari buku ini ialah sampaikan dalam bentuk komik berwarna, penuh yang menarik perhatian kanak-kanak dan menggabungkan unsur hiburan dan pendidikan secara seimbang. Pengajaran yang saya dapat dari buku ini ialah pentingnya menjauhi kezaliman dan kekufuran serta menyeru kepada keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga mengajak pembaca muda mengenali kisah-kisah umat terdahulu agar dijadikan pengajaran dan dalam hidup seharian. Saya secara peribadi ingin mengajak rakan-rakan untuk membaca buku ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.